buat sekolah. Okey, sebenarnya apa kebutuhan dasar dasar dasarnya untuk dulu. Tapi itu bukan sebenarnya idea untuk berikan informasi. Sebab selama ni kita tak ada bentuk pendidikan yang khusus. Dan jadi kita buat sekolah kerana berdekatan dengan kampung asli. Jadi dan pada waktu itu di Malaysia ni kita ada kapal. Jadi macam mana nak didik awasi? Kita tuduhkan sekolah untuk murid-murid bahasa Islam ni pasal kamu kenal tu orang Islam. Ya. Oh, maknanya masa tu orang Islam dah ramai dah situ. Ya, ramai dah. Kamu kenal dah mudah. Dia antara tempat strategi lah. Kan? Strategi di kawasan Sungai Siput tu kan. Tempat strategi dah ada orang Islam. Ramai. Cuma anak-anak kita. Jadi anak-anak ni yang ada di sekolah kebangsaan sebelah tu sesuai. Jadi mereka dia balik konsepnya kelas kapal lah. Pagi dia sekolah kerajaan, petang kelas kapal. Itu asas mula-mula untuk berjuang kata. Walaupun sebenarnya kan kita hasrat pada waktu itu bukan hanya semata-mata untuk sekolah, ianya jadi sebagai pusat pusat latihan pendakwah. Sebab itu selepas itu kalau berdasarkan kursus-kursus kita buat, terjumput semua sucuti murid-murid dan juga mubalik duduk sebagai latihan pusat latihan dakwah.